Assalamualaikum. Inilah Miqat Qarnul Manazil yang diwajibkan bagi orang daripada Taif, sama ada penduduk Taif ataupun mereka yang keluar daripada Mekah menuju ke Taif untuk ziarah Taif, wajib bermiqat di sini sekiranya dia berniat untuk mengerjakan umrah. Kalau tak berniat, tak wajiblah bermiqat. Biasanya daripada Malaysia kita akan bermiqat di atas kapal terbang yang diberi nama Qarnul Manazil. Sekarang ni kita di bumi Qarnul Manazil, dan daripada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan berhenti di sini, miqat di sini, dan kemudian memasuki kota Mekah dan mengerjakan umrah sunat. Alhamdulillah, sangat selesa. Toiletnya banyak dan tempat mandinya pun banyak, sangat bersih. Masjid Qarnul Manazilnya besar. Alhamdulillah, syukur.